Saya berpandangan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perlulah segera digantikan kerana ternyata beliau telah mengabaikan perintah Allah, memalukan Malaysia di mata dunia, tidak meraihkan umat Islam Palestin. Okey, dah tengok kan? First thing first, yang patut diganti tu MP Jassin sendiri. Rakyat Jassin perlu ganti MP Jassin tu sebab patutnya diberbahas pasal isu rakyat kat Parlimen ni tak habis-habis meratik PMX turun, PMX wajah diganti, apa benda lah. Sebagai seorang ahli Parlimen buat perbahasan macam ni. Yang kedua, apa yang melanggar perintah Allah? Apa yang melanggar perintah Allah? Cuba bagi tahu. PMX tu tak solat. PMX tu buat benda-benda kejahatan. Buat kemungkaran. Yang kamu kata melanggar perintah Allah tu, cuba sebutkan apa dia. Dan kamu tahu tak hubungan diplomatik, diplomasi untuk ekonomi, untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan dan kemajuan negara. Kamu kata memalukan. Kamu tahu tak, PMX tu berhadapan mengkritik Donald Trump berkaitan dengan kemanusiaan dan keamanan di negara P. Menghantar menjadi penaung kepada sumut flotila. Dan semua usaha-usaha PMX ni bukannya baru lagi. Daripada beliau muda lagi. Daripada tahun 70-an. Waktu tu kamu kat mana pun aku tak kenal lah. Lepas tu kata menindas, menzalimi. Apa yang menzalimi rakyat? Apa yang menindas? Cuba bagi tahu. Rakyat kat mana yang tertindas tu? Rakyat kat Jassin ke? Ini bukannya buat spekulasi, berdegar-degar, berjerit-jerit di Parlimen. Yang kononnya PMX gitu, PMX begini. Yang patut yang kamu doakan adalah bagaimana bersatu yang nak bercerai, nak berroboh tu.